Sebab hujan lebat nak mati semalam. Tapi aku dah. Seorang lagi. Oh, bawah. Tu hebat tu. Kena berguru dengan dia. Dia rinjani paling awal pas sapal tu. Ni dia orang. Dia nak rinjani. Oh my god. Tak rasa tak sampai. Pendek. Bongoklah si Linda ni. Pada terang dia. Track kejam sepanjang jalan. Tengok track dia kejam gila. Naik turun, naik turun. Hoi, kejam. Oh, terbaik. Habis kan? Oh. Dah tergolek kat sini tadi. Ni tempat tergolek. Terus tergolek siap. Tengok. Best gila. Gelungsur. Patutlah semua orang kata kena gelungsur kat sini. Weh, gelungsur sedap sini ni. Syok. Weh, yang di tengah-tengah ni mampu. Baru bagus macam tu je lah. Ni nak jaga sangat. Payah sangat. Dah kotor-kotor dah. Okey, lepas gelungsur. Lepas gelungsur kan, kita kena naik lagi. Turun tu kita naik tinggi pula. Dia macam ni lah track dia. Selama aku buat 51 minit. Selama 51 minit kita orang macam ni je. Dah. Ni pandang kali. Ada belakang tu. Nak rere. Oh, hebat. Lagi satu. Cepat dia. Oh. Oh, coba kau tak nampak tinggi dia. Dia nampak sama-sama je lah. Siapa bang? Tak apa. Pergilah, no hal. Tu je, tak ada apa. Ambil video dia orang je. Pergi tak apa. Pergi je. Tak ada apa. Saya boleh pause. Tapi kalau turun tak ada masalah pun. Itulah. Sakit perut. Bukan. Tapi habis naik gunung. Ni first time ni entah. Biasa naik ke Zumi. Sama lah. Ni first time ni. Kata bila lah nak habis tadi. Okay. Kami laju lagi. Checkpoint lah.
putih. Macam ni rasanya hiking Macam ni rasanya hiking. Macam mana? Hai. Tadi lagi belum sampai. Dah 3 jam setengah dah aku mendaki. Memang dia bagi kau-kau punya mini tahan ni memang mini tahan teruk lah. Penat gila tengok. Ni dah menaik dah. Tunggu aku sampai puncak. Ni dia orang kata setengah lagi sejam. Hai. Lepas naik teruk saat ni, turun balik. Ni apa ni? Ni kena hujan ni, jangan sangat lebat. Asal kuyuk. Oi, hujan. Oh, tengok. Hujan tengok siap ada kabus lagi. Memang terbaik lah. Hujan lebat gila. Memang mini tahan trail ni memang kau-kau lah. Memang kau-kau punya. Oi, terbaik untuk training. Siapa-siapa nak training, nak pergi tahan tu boleh lah. Sesuai buat load. Memang gila punya lah. Kita orang bertolak daripada pukul 8. Sekarang ni dah pukul 11.55 dah. Belum sampai-sampai lagi dia punya tepat. Oh lawa. Kabus. Kau ke depan sana. Diri depan. Okey, kita dah keluar daripada Bukit Dinding. Keluar tadi pukul berapa? Pukul 12. Ni tengok busuk-busuk semua ni. Bau semua. Bau macam tenuk dah aku rasa. Basah kuyup dengan hujannya. Sekarang ni hujan lagi. 5 jam. Lepas tu kita orang jalan je lah. Ikut tepi jalan ni. Ya Allah. Memang terbaik lah. Pukul 1 lepas Zohor pula tu. Oh, orang azan Zohor. Okay, bye-bye semua. Bye. Good luck. Good luck pula, tahniah. Congratulations lepas mini tahan. Bodoh betul lah.